Hello dan selamat datang ke podcast Ulas. Saya hos anda untuk hari ini. Kami sangat gembira anda dapat bersama kami. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk share, like dan subscribe supaya anda tak terlepas kupasan kami yang seterusnya. Okey, hari ini kita akan mengupas sesuatu yang dah jadi macam satu fenomena global. Satu senarai yang bertajuk 30 perkara setiap wanita perlu miliki dan ketahui menjelang usia 30. Betul. Dan sumber kita hari ini adalah dari buku dengan tajuk yang sama, tulisan Pamela Redmond Satran dan juga editor-editor majalah Glamour. Tapi yang menariknya, ia bukan tulisan mereka semata-mata. Buku ini diperkaya lagi dengan sumbangan daripada wanita-wanita yang sangat dikenali, ada Maya Angelou, Taylor Swift, sampailah pakar kewangan Suze Orman. Wow, nama-nama besar tu. Jadi misi kita hari ni bukan sekadar nak baca senarai tu kan. Kita nak cuba faham kenapa senarai ni begitu berkesan, kenapa ia masih relevan sampai sekarang dan apa mesej sebenar di sebalik setiap perkara dalam senarai tu untuk anda. Pernah tak anda rasa macam ada satu senarai semak tak rasmi untuk hidup ni? Lagi-lagi bila umur dah nak dekat 30-an. Tiba-tiba je rasa ada tekanan, kena ada kerjaya stabil, hubungan mantap, duit simpanan yang cukup. Rasa macam tengah berlumba, tapi kita tak pernah daftar pun kan? Betul. Tiba-tiba je dah ada dalam race tu. Jadi sumber kita hari ini, senarai ni, ia cuba menangani tekanan tu, tapi dengan cara yang lebih mendalam dan penuh empati. Jadi, dari mana sebenarnya datang senarai ni? Okey, ceritanya menarik. Ia bukan benda baru. Ia mula pada tahun 1997 sebagai satu kolom dalam majalah Glamour. Penulisnya Pamela Redmond Satran. 1997, dah lama tu. Dah lama. Dan yang paling menakjubkan ialah cara ia tersebar. Kena ingat, ini zaman pra-media sosial. Betul tu. Sebelum wujudnya istilah viral, senarai ini ia tersebar ke seluruh dunia melalui email berantai. Oh, ya ke? Zaman email berantai? Saya ingat lagi tu. Ia jadi begitu ikonik, sampaikan ramai yang salah anggap siapa penulisnya. Ada yang kata, ini mesti tulisan Maya Angelou. Ada pula yang kata Hillary Clinton yang tulis. Serius lah, sampai macam tu sekali. Ya, ini menunjukkan betapa mesej dia tu sangat universal, merentasi budaya dan latar belakang. Betul. Malah Pamela, penulis asal tu, dia ada cerita yang agak lucu. Beberapa tahun lepas dia tulis artikel tu, dia sendiri dapat email dari kawan dia. Kawan dia forward senarai tu. Langsung tak tahu yang Pamela lah penulisnya. Wah, itu dah kira satu pengiktirafan tertinggi tu. Kan? Dari situ, ia dah diterjemas macam-macam bahasa, diajar di sekolah, malah ada yang buat selimut kuil berinspirasikan senarai ni. Memang luar biasa kuasa sebuah penulisan. Dan ini membawa kita kepada soalan yang lebih besar. Kenapa? Kenapa senarai ini begitu dekat di hati ramai wanita? Itu soalan yang bagus. Saya rasa sebab ia bukan sekadar senarai semak biasa. Penulisnya sendiri gambarkan usia 30-an ni macam sebuah stesen kereta api. Stesen kereta api, macam mana tu? Usia 20-an tu adalah perjalanan dalam kereta api. Anda sibuk menjadi seseorang, bina kerja, cari cinta, bentuk identiti. Bila sampai di stesen umur 30-an, anda turun dari kereta api tu dan anda adalah diri anda. Faham. Ia satu titik peralihan, satu masa untuk berhenti sekejap dan tengok, okey, aku kat mana sekarang? Tepat. Petik kata-kata Gloria Steinem. Ikon feminis tu. Ya. Dia kata, generasi mak-mak kita dulu rasa gagal kalau tak kahwin sebelum umur 30. Generasi kita sekarang pula rasa gagal kalau tak berjaya dalam kerjaya sebelum umur 30. Tekanan tu sentiasa ada, cuma bentuk dia je lain. Betul. Jadi senarai ini bukan nak buat kita rasa gagal, tapi lebih kepada persediaan untuk hadapi hidup sebagai seorang wanita dewasa yang utuh. Okey, jom kita bedah sikit beberapa contoh yang paling kena dari senarai ni. Ia ada dua bahagian kan? Miliki atau have dan ketahui atau know. Betul. Ada satu item ni yang buat saya tergelak sikit masa mula-mula baca. Nombor 11, anda perlu miliki satu set pemutar skru, gerudi tanpa wayar dan coli rendah hitam. Ya, kombinasi yang sangat menarik. Wah, Memang bunyi dia kelakar sikit. Tapi kalau kita fikirkan, ia sangat bijak dan simbolik. Pemutar skru dengan gerudi tu, ia lambang kebolehan untuk berdikari.
Berdikari secara praktikal. Ya, secara praktikal, anda boleh jaga diri sendiri. Nak pasang perabot IKEA ke, betulkan tombol pintu yang longgar ke, tak perlu nak tunggu atau harap orang lain. Okey, itu saya faham. Yang coli rendah hitam tu pula macam mana? Itu pula simbol untuk sesuatu yang lebih peribadi. Ia tentang keyakinan dalaman, keselesaan dengan kewanitaan kita, sensualiti kita. Sesuatu yang kita pakai untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi ia bukan pasal kena jadi superwoman yang pandai bertukang sambil nampak seksi. Bukan. Ia lebih kepada menjadi seorang yang lengkap, selesa dengan kebolehan praktikal dan pada masa yang sama selesa dalam kulit sendiri. Gabungan kekuatan luaran dan dalaman. Wah, itu mendalam. Tepat sekali. Dan rasa lengkap ni membawa kita ke item seterusnya yang sangat berkaitan. Nombor 12 dan 13 kena baca sekali. Okey. Pertama, miliki sesuatu yang sangat mahal yang anda beli untuk diri sendiri hanya kerana anda layak mendapatkannya. Dan terus lepas tu, miliki kepercayaan bahawa anda layak mendapatkannya. Bahagian kedua tu yang paling penting kan? Sebab sesiapa pun boleh beli barang mahal pakai kad kredit. Tapi kepercayaan yang kita layak, itu tak boleh dibeli. Itu dia. Saya faham mesej pasal hargai diri tu. Tapi tak risau ke nasihat macam ni boleh disalah ertikan macam galakkan untuk berbelanja lebih dari mampu. Lagi-lagi dengan ekonomi sekarang. Itu satu persoalan yang sangat sah dan penting untuk kita bezakan. Mesej dia bukan pasal membazir. Perkataan mahal tu sendiri subjektif. Bagi seseorang, mungkin jam tangan. Bagi orang lain, mungkin satu percutian solo. Intipatinya bukan pada barang tu, tapi pada tindakan mengiktiraf nilai diri. Okey. Ramai wanita kan dibesarkan untuk tunggu orang lain, hadiahkan sesuatu sebagai tanda penghargaan. Buku ni cabar idea tu. Ia kata, jangan tunggu. Raikan pencapaian anda sendiri. Dan yang paling penting, buat dengan kepercayaan penuh yang anda memang layak. Bercakap pasal keyakinan dalaman ni, ia bukan setakat pasal barang kan? Ia juga pasal hubungan kita. Dan senarainya ada sentuh satu perkara yang agak pedih tapi sangat benar. Dalam bahagian ketahui, nombor 1, Yang mana satu? anda perlu tahu cara untuk jatuh cinta tanpa kehilangan diri sendiri. Ini mesti ramai yang pernah lalui. Sangat ramai. Dalam buku ni, penulis Melissa de la Cruz ada cerita satu fable ringkas pasal seorang gadis nama Jess. Okey. Jess ni macam chameleon dalam percintaan. Kalau teman lelaki dia minat sukan, dia pun tiba-tiba jadi peminat sukan tegar. Lepas tu, dengan teman lelaki lain yang nerd, dia pula jadi pakar fiction science. Dia sentiasa ubah diri dia untuk pasangan dia. Betul. Sampai satu tahap, dia sendiri dah hilang identiti asal dia. Bila hubungan tu putus, dia jadi kosong. Dia tak tahu siapa diri dia tanpa pasangan tu. Itu satu cerita yang sangat realistik. Senang sangat kan untuk kita cair dalam identiti pasangan kita. Sikit-sikit sampai kita tak sedar. Tiba-tiba kita dah dengar lagu yang dia suka, tengok filem yang dia minat, sampai lupa apa yang kita suka. Betul. Pengajaran dia jelas. Cinta sejati sepatutnya bagi ruang untuk anda jadi versi diri anda yang lebih baik, bukan jadi orang lain. Dan sebahagian dari proses pendewasaan tu adalah tentang berhentu salahkan masa lalu. Ini membawa kita ke satu lagi item yang sangat deep. Nombor 10. Anda perlu tahu bahawa zaman kanak-kanak anda mungkin tidak sempurna, tetapi ia sudah berakhir. Yang ni memang menusuk. Kan? Ayat dia ringkas tapi berat sangat. Sebab mudah sangat kita nak guna alasan, saya jadi macam ni sebab cara saya dibesarkan. Ia jadi macam satu zon selesa untuk tak berubah. Tepat. Ini semua tentang accountability. Penulis Lisa Ling dalam sumbangan dia tekankan pasal ni. Terima masa lalu, tak kira apa pun jadi, belajar darinya, proses apa yang patut, tapi akhirnya, sedar yang hidup dewasa kita sekarang, tanggungjawab kita sepenuhnya. Menjelang umur 30, kita kena berhenti jadi mangsa keadaan dan mula jadi arkitek masa depan kita. Itu satu langkah yang besar ke arah kematangan. Jadi arkitek hidup sendiri sudah tentu ia termasuk pasal duit kan? Dan senarai ni tak lari dari topik tu. Item nombor 7, anda perlu ada kesedaran bahawa anda sebenarnya akan tua dan sejumlah wang yang diketepikan untuk membiayainya. Satu peringatan yang agak menakutkan tapi sangat perlu. Di sinilah sumbangan Suze Orman tu jadi sangat bernilai.
Pakar kewangan tu? Ya, dia bagi peraturan yang jelas dan tegas. Antaranya, dikata, menjelang umur 30, kena ada dana kecemasan untuk 8 bulan perbelanjaan. 8 bulan? Wow, bukan 3 atau 6? Bukan, 8. Itu jaring keselamatan kita. Lagi satu, dia tekankan pasal belajar cara minta naik gaji dengan yakin. Bahagian ni penting. Sumber tu kata, bukan bertanya boleh dapat naik gaji ke tak, tapi menyatakan nilai kita pada syarikat. Betul. Bunyi macam senang, tapi bagi ramai wanita, itu antara langkah paling menakutkan dalam kerjaya. Betul tak? Macam ada satu halangan psikologi. Memang, ada banyak kajian tentang ni. Suzy Orman seru kita buang mentaliti tu. Kena faham nilai kita, buat research dan bentangkan kes kita dengan fakta, bukan emosi. Dan nasihat dia yang paling penting, Faham yang tiada siapa akan jaga duit anda lebih baik dari diri anda sendiri. Bukan penasihat kewangan, bukan pasangan, bukan mak ayah. Anda. Ia satu seruan untuk ambil alih kawalan kewangan sepenuhnya. Jadi, lepas kita bincang semua ni, Gerudi, Callie, accountability, dana 8 bulan. Apa maknanya semua ni untuk anda yang tengah dengar? Tak kiralah umur 25 ke, 35 atau 45. Pamela Satran, penulis asal tu, dia sangat tegas pasal satu benda. Senarai ini bukanlah kad skor untuk kita nilai hidup kita. itu poin yang paling penting saya rasa. Ia bukan untuk buat kita rasa tertekan atau gagal kalau banyak kotak yang kita belum tik. Bukan sama sekali. Ia lebih kepada satu titik permulaan. Macam cermin bukan pembaris. Guna ia untuk tanya diri sendiri, item mana yang paling kena dengan hidup aku sekarang? Apa yang buat aku berhenti fikir sekejap? Tepat sekali. Ia satu jemputan untuk anda mula berbual. Sama ada dengan diri sendiri atau dengan kawan-kawan. Mungkin item pasal jatuh cinta tanpa hilang diri itu yang relevan. Atau mungkin pasal dana kecemasan. Jadi gunakannya sebagai panduan, bukan kayu ukur. Betul. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Ingat, hidup ni bukan perlumbaan. Semua orang ada rentak dan masa masing-masing. Buku ni diakhiri dengan satu soalan yang sangat menarik. Lepas dah lalui semua 30 perkara tu, penulis tanya penyumbang-penyumbang buku ni. Kalau boleh tambah satu lagi perkara dalam senarai ni, apa dia? Dan jawapan yang mereka dapat sangat hebat. Macam Taylor Swift, dia kata anda perlu miliki suara yang tenang, walaupun di bawah tekanan. Oh, itu bagus. Kan? Pelakon Portia de Rossi pula cadangkan, miliki pekerjaan yang membuat anda gembira setiap hari. Bukan sekadar kerja untuk bayar bil, tapi yang bagi makna. Ini membawa kita kepada satu pemikiran terakhir, khas untuk anda renungkan. Kalau anda boleh tambah perkara ke-31 dalam senarai hidup anda, sama ada sesuatu untuk dimiliki atau diketahui pada tahap hidup anda sekarang, apakah ia? Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam Podcast Ulas. Jangan lupa untuk bersama kami lagi dalam kupasan seterusnya. Jadilah yang pertama untuk menonton. Jumpa lagi!